Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, mungkin anda mengalami masalah angin dalam badan. Okey, macam gambar ni dia tengok perempuan ni tengah pegang perut kerana menahan kesakitan. Okey. So angin ni salah satunya adalah gastrik lah. Okey, masalah gastrik. Okey, mungkin anda nak tahu simptom angin banyak dalam badan ni, apa dia simptom dia. Mungkin anda salah seorang yang mengalami simptom angin banyak dalam badan ni. Rasa lesu dan letih dan tidak bertenaga. Selalu rasa kebas, lenguh dan sengal-sengal badan. Tapak tangan, kaki berasa sejuk. Okey, selalu menguap, mudah mengantuk. Lepas tu suka bernafas ataupun nafas pendek. Buat kerja sikit dah rasa macam mengah-mengah, termengah-mengah, betul kan? So, rasa ketegangan, rasa lenguh atau di tengkuk dan pinggang. Okey, selain dari tu masa spin. Masa spam waktu tidur ataupun jaga rasa macam nak krem aja kaki tu, kaki ataupun tangan ya. Perut rasa berangin. Okey, macam dalam gambar ni. Sakit kepala, rasa migrain pun datang bila angin ni pun je, berpunca pada angin. Okey, hilang selera makan, rasa mudah nak marah lah kan. Jadi rasa ketidakselesaan badan lah bila datang angin yang terlalu banyak dalam badan. Dan yang penting sekali, hilang ataupun kurang nafsu sihat. Okey, semua ni terjadi pada diri saya. Salah satu simptom dia adalah sesak nafas ataupun nafas pendek, cepat penat. Okey, pada 2012 tahun lepas, 28 Disember, saya mengalami sesak nafas selepas minum air kop, dan adik saya telah membawa saya ke Hospital Sanabi. Saya ingatkan waktu tu sakit jantung, cuma Allah saja yang tahu kan. Cuma ingat Allah dan isteri waktu tu. Dan tekanan saya darah saya naik ke 190 kerana tiba-tiba aja sesak nafas, jadi panik lah waktu tu. Jadi doktor pun cakap berdasarkan ujian X-ray, saya mengalami ada angin yang banyak dalam perut lah. Okay, lepas tu dia bagi ubat kan. So bila balik daripada KL tu, simptom-simptom tu masih ada dan mengakibatkan saya turun berat badan sehingga 10 kilo dan pasti saya mula merosot kerana selalu MC. Okey, datang lewat lah sebab tak boleh nak tahan kan, sakit kan. Jadi waktu tu ubat tanpa produk yang saya makan, tapi banyaklah produk saya makan waktu tu kan. Makan produk ni, orang show ni kita makan teh limau lah, teh halia lah kan. Jadi cinta tu masih ada, dan bila datang tu rasa macam nak mati ya, sebab nak nafas pun susah. Jadi duit yang cakap lah, memang habis beribu dari bekam lah, urut jumpa bomoh lah, buat klinik lah, kesan masih lagi mengecewakan. Jadi saya ambil keputusan untuk buat medical check up menggunakan scope untuk dimasukkan dalam perut. Jadi takut ada something lah kan, batu dalam bedu pun punca angin juga. Tapi jadi saya pergi ke bahagian spesialis. Doktor cakap you punya perut banyak asid, so tak ada apalah, semua okey. Jadi saya bagi ubat lah. Itu kata-kata doktor tu lah. Doktor tu nama Chris Tipper. Bila pergi ke bahagian spesialis, tanya Dr. Chris Tipper, dia pakar lah bidang perut ni. Okey, so inilah gambar saya waktu saya buat skop tu. Okey, ni dah kurus lah. Dulu berat saya 94 dan ni dah 84, 10 kilo. Okay. So bila doktor bagi saya inilah ujian dalam perut saya lah kan. Tengok perut saya ni. Okay. Memang tengok geli lah. Okay. So masih lagi sakit waktu tu. Bila pergi klinik, doktor cakap awak kena jaga makan, jangan makan makanan pedas atau berminyak. Dia ayat semua sama doktor kan. Jadi masalah angin masih ada kan. So doktor cakap ada masalah gastrik ni, kena jaga makan. Macam apa pula doktor ni. Jadi bila jaga makan memang kurang sikit lah masalah. Tapi sampai bila kan nak kurang makan ni. Kadang-kadang benda tu, roti tak boleh makan, buah tak boleh makan, ni tak boleh makan. So nak makan apa kan? Semua benda-benda berangin, boleh makan nasi saja kan. Jadi saya rasa mungkin perut saya kena overall ni. Mungkin ada something wrong kan. Makan kurang tapi perut buncit juga kan. Nak kata minum ais, memang tak minum ais dah lepas masuk ICU tu. So pada yang menariknya, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT,
pada bulan Jun 2013 saya terjumpa penawar masalah ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kalau tuan-tuan mengalami masalah seperti saya, boleh SMS-kan kod angin jarak nama anda ke 019-400-3163 dan saya akan kongsi pada anda produk ini dan cara saya makan, saya akan kongsi kepada anda. Alhamdulillah memang berkesan. Dan bagi mereka yang mengalami masalah jerawat pun boleh berjumpa dengan saya akan syorkan produk ni pada anda. Okey, SMS saya jangan lupa, jumpa anda face to face nanti, ataupun boleh WhatsApp saya di nombor 019-400-3163 ataupun SB Muhammad Fitri Jarak Azmi. Okey, boleh SB saya Muhammad Fitri Jarak Azmi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.